Sport quiz. Berikutnya pada jam 3 petang sebagai segmen dari pentas secara langsung daripada saudara lapangan ini yang personalisme. Next bro. Kalau tadi pagi kita bersama untuk Tai Chi dan kali ini kita nak teruskan lagi untuk majlis ilmu kita pada pagi 1 Januari 2014. Alhamdulillah waktu ini bersama saya Nur Hayati Paradi, insyaAllah bakal kendalikan program Islam Itu Indah. Sebab itu dikata Islam itu dinul fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Artinya kalau kita tepuk dada, kita tanya hati kita, apa yang disukai oleh hati kita, itulah yang diperintahkan dan didorong oleh Islam melakukannya. Adik dah, nak merah dah adik. Sekejap je, cincin-cincin ni. Merahnya lempeh tu guys. Ni yang bisa tambah 3 lagi. Ni untuk muntah. Tulis. Yang terakhir, kita boleh jauhkan dia. Macam dah pandai masak 20 tahun, barulah ikhlas. Ada tidak? Kurang lebih 2 minggu sahaja lagi sebenarnya kita akan menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Esok lusa saja kita dah berada di penghujung bulan Safar dan nak memula langkah kita ke dalam bulan Rabiul Awal, di mana bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usama ibn Zaid gelarannya hibbi, orang yang dikasihi Rasulullah, anak kepada orang yang dikasihi Rasulullah. Usama bin Zaid dikasihi, dicintai, ayahnya Zaid dikasihi, dicintai, tentunya adalah Siti Khadijah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencintai sesiapapun seperti mana kecintaan Rasulullah kepada Siti Khadijah, tanpa mengurangkan kecintaan Rasulullah kepada istri-istrinya yang lain. Akan tetapi baginda pernah bersabda ketika ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, mengatakan, kamu ini wahai Rasulullah banyak menyebut-nyebut Khadijah. Nabi menjawab, inni ruziqtu hubbaha, saya diberi rezeki cinta kepada Siti Khadijah. Tetapi apa yang tertarik saya pasal Islam ini adalah akhlak dia. Dia tak pernah tinggal solat, dia tak pernah tinggal mengaji, dia tak pernah tinggal baca Al-Quran, dia tak pernah berhenti berzikir. Walaupun kami tengah bermain-main di sungai ke atau di mana-mana, dia tak pernah tinggal apa sekalipun. Sampai saya tanya dia, Rahim, kau baca apa tu? Kau menyanyi lagu apa? Asal kau kisah? Dia marah saya balik. Asal kau kisah? Saya tahu kawan-kawan saya yang terdiri daripada artis-artis ataupun penghibur, ada yang mendapat hidayah daripada mimpi, ada yang mendapat hidayah berhijab selepas balik daripada menunaikan haji ataupun umrah. Saya juga ingin berdakwah bila saya berjumpa kawan-kawan lama saya, bila reunion, mana yang tak pakai tudung. Bagi kat abang.